Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di soal 54. Kepada Nabi SAW suka ada dalam Sahih Bukhari. Okey. Dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, dalam Sahih Al-Bukhari juga disebutkan hadis dari Anas bin Sirin. Dia mengatakan, kami menerima kedatangan Anas bin Malik ketika datang dari Syam. Kami menjamunya kurma yang bagus. Kami melihat dia menunaikan solat daripada atas kandai, sedangkan wajahnya dari arah itu, iaitu dari kiri qiblat, tidak menghadap qiblat. Aku berkata kepadanya, aku melihat engkau menunaikan solat tidak menghadap qiblat. Dia menjawab, apabila aku tidak melihat Rasulullah SAW melakukannya, aku pun tidak melakukannya. Maksudnya solat sunat. Solat sunat tidak wajib menghadap qiblat. Bagi saya hal ini terjadi dalam solat sunat, bukannya solat fardu. Jadi apa tak? Buktinya dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah SAW menunaikan solat di atas ekor keldai dan baginda menghadap ke arah Khaybar. Surat 55 atas sekali. Surat 55 atas sekali. Hadis ini juga berkenaan dengan solat sunat. Kita tengok terjemahannya. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahawa Sayyidatina Aisyah mengatakan Rasulullah SAW menunaikan solat sambil duduk. Baginda membaca Al-Quran dalam solat berkenaan sambil duduk. Jadi tuan-tuan cantik sikit. Ini macam mana ni? Ketika Rasulullah sakit hampir wafat. Kita kata Rasulullah bersemayam dulu, takkan kita tak boleh semayam dulu. Kita kena faham hadis. Kita kena faham asbab wurudul hadis. Sebab hadis ini Rasulullah sembahyang dulu kerana dia sakit dan ketika itu dia hampir nak wafat. Apabila bacaannya itu bersisa sekitar 30 ataupun 40 ayat, sekitar 30 ataupun 40 ayat, lebih kurang satu lain, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membacanya sambil berdiri lalu rukuk. Lepas elok sampai Rasulullah rasa macam okey sikit, kemudian Allah bagi berdiri. Kemudian nak sujud, baginda melakukan seperti itu pula pada rakaat yang kedua. Setelah selesai menunaikan solatnya, baginda melihat-lihat. Apabila aku sedang terjaga, maka baginda berbicara denganku. Dan apabila aku sedang tidur, maka baginda berbaring. Maksudnya Aisyah kata apa? Kalau Rasulullah sampai dia bayar, tengok aku dah jaga terkebir-kebir, tak ada nak tidur lah, dia pertimbangan aku. Tapi kalau aku tengah tidur, maka baginda pun berbaring. Itu dalam masyarakat kita kata, kalau itu Nabi tak keluar bila dia sembahyang, dia sembahyang rumah dia nak masuk juga rumah dia. Bukan selalu macam tu. Ini sebab dia Aisyah kata kadang-kadang Rasulullah tengok aku, kadang-kadang Rasulullah tengok aku letih, Rasulullah pun dia biar aku macam tu. Bagi saya itu pun dilakukan pada saat Rasulullah solat malam, yakni solat sunat. Diriwayatkan dari Sayyidatina Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW keluar dan baginda melihat orang ramai menunaikan solat sambil duduk. Baginda bersabda, Nabi tengok orang sembahyang sambil apa? Sambil duduk. Baginda bersabda, salatul qa'idi ala nisbi min salatul qa'id. Solat orang yang duduk itu separuh dari solat orang yang berdiri. Contoh sakit, separuh itu tuan-tuan cantik buat nak pernah sikit pahala. Solat orang duduk itu separuh tu buat anak panah bawa pahala. Separuh tu separuh apa? Separuh pahala. Kalau baca seorang-seorang ni separuh pun, separuh-paruh kan? Dapat separuh pahala dari orang yang berdiri. Artinya kalau orang berdiri sembahyang satu pahala, orang duduk dapat 0.5, setengah pahala. Kalau orang berdiri sembahyang jemaah dapat 27 pahala, maka orang yang sembahyang duduk dia bahagi 1.13 lah, bukan tu 13 point something lah datang dia. Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah mengatakan, adapun berdiri yang menjadi syarat sahnya solat adalah menegakkan tulang punggung bagi mereka yang mampu sihat. Maksudnya contoh dia tak boleh ni dia kabur dah. Surat 56 kita tengok sekali lagi. Dia tidak boleh berdiri dengan condong kepada salah satu arah sehingga tidak memperlihatkan bentuk berdiri sebenarnya. Dia juga tidak boleh condong seperti orang yang rokok. Apabila condongnya, tengok macam mana condong tu, tengok tak condong tu muka surat 57 tu, nampak dah mayang keluar. Ayam macam nak buat tergelek macam inon. Buat tergelek tu hak belakang tu pun, tapi hak muka surat
bawah tu saya bisa tengok. Tapi mungkin dia sakit kot. No. Dia duduk apa? Mungkin dia sakit bawah. Dia juga tidak boleh condong seperti atau tengok nota dalam kotak atas tu, kotak belah kanan atas tu yang lepur hitam. Apabila seseorang tidak berdiri tegak sebelum ataupun semasa takbiratul ihram, maka solatnya dikira terbatal. Apa kata itu? Terbatal sama sekali. Ini kerana berdiri tegak merupakan rukun solat. Berdiri tegak itu merupakan rukun solat bagi orang yang mampu. Saya ulang balik sekali lagi. Bagi orang yang mampu. Orang tak mampu tak payah macam mana. Apabila dia juga tidak boleh condong seperti orang yang rokok. Apabila condongnya tidak sampai rokok tetapi mirip dengan orang yang sudah rokok, maka solatnya tidak sah kerana dia tidak berdiri tegak. Berdiri tapi condong macam orang apa? Macam orang rokok. Dia bayar. Apabila dia merendahkan kepalanya tanpa condong, maka solatnya sah. Dia tunduk kepala tapi tak condong, maka solatnya sah. Kerana dia masih dikira berdiri tegak. Pendapat ini tanpa khilaf di kalangan ulama. Apabila seseorang tidak mampu berdiri kecuali hanya dengan pertolongan orang lain, namun apabila bangkit dia tidak merasa sakit ataupun parah kerana berdiri, maka dia perlu berdiri dengan meminta tolong orang lain, sama ada secara sukarela maupun dengan dibayar. Dia bayar duit. Tolong pergi berdiri tegak lah. Apakah berani, apakah berani, aku bayar duit 50. Setiap hari kau kata, esok jangan cara online nak cari saya juga. Dapat kata 50 apa? Ini semua berkenaan dengan orang yang mampu berdiri tegak. Maksud dia tu mampu. Kalau tak mampu tak payah dia sakit kan, tak payah. Pasal dia berdiri tegak ni syarat atau syarat? Dia rukun berdiri tegak. Tapi kalau tuan-tuan baca kitab fiqh tu, dia duduk tempat 3 tau. Ni apa Ustaz Zamihan dengan Dr. Hasan ni, dia bubuh di nombor 1. Kalau tuan-tuan baca kitab fiqh, dia akan duduk nombor 3. Yang pertama niat, yang kedua berdiri yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga baru berdiri tegak. Dia duduk tempat ketiga. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegak. Ulama jawab pasal situ duduk tempat ketiga. Kerana niat adalah wajib, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat ataupun orang sakit atau orang sihat. Wajib. Adapun yang kedua takbiratul ihram sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu ataupun orang sakit ataupun orang sihat, mesti kena takbiratul ihram. Adapun berdiri tegak tidak. Bagi orang yang sakit tidak perlu berdiri tegak. Dia boleh sembahyang sambil duduk. Sebab tu dia duduk tempat yang ketiga. Tapi ini saya tengok, saya pelik sikit tentang tempat yang pertama. Tuan-tuan tengok muka solat yang 60 pula rukun solat ni 54, 53, 52. Solat 52. Tuan-tuan tengok dia buat apa berdiri tegak. Nombor 1 sampai nombor 13 tu, sebelah kiri tu. Nampak tak dia buat berdiri tegak nombor 1. Jadi saya tengok dia khilaf sikit pada kita fiqh. Kita fiqh dia akan bubuh berdiri tegak tu duduk di nombor 3. Tapi tak kisahlah, yang pentingnya dia tetap rukun sembahyang. Apabila dia rukun sembahyang, tuan-tuan wajib kena buat. Kalau duduk sembahyang macam tu tak sah dia punya apa? Dia punya solat. Adapun mengenai orang yang tidak mampu berdiri tegak kerana belakangnya bongkok ataupun kerana amat tua, bongkok 3 panggil kan, ataupun hanya mampu berdiri sambil membongkok seperti dalam keadaan rokok, maka dia harus berdiri sekadar berdiri walaupun tidak tegak, setakat yang dia mampu. Muka surat 57. Apabila dia melakukan rokok, hendaklah lebih condong sekiranya berkemampuan. Okey. Demikianlah pendapat yang sahih seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kamu dengan satu perintah, maka lakukanlah dengan sedaya upaya. Cara berdiri sebegini selepas takbiratul ihram adalah makruh yang bagi dan dia boleh
dan menyempitkan ruang makmum yang lain. Dia menyempitkan makmum yang lain. Tuan-tuan tengok rokok lah. Kita berdiri tegak. Okey, Fadal. Boleh di sana. Fokuskan dia. Okey, kita tengok sampel macam mana berdiri tegak. Okey, ini untuk berdiri tegak. Ya. Okey, tak payah Allah. Sekarang pergi bengkok mereka. Macam tu tak sah lah. Sengaja. Dia duk relax macam duk lareta kan. Okey. Lepas itu bongkok ke depan pun tidak sah. Boleh. Ke kanan. Duk kanan. Itu pun tidak sah. Ke kiri. Tengok je. Dia macam tu je. Pun tidak sah. Kemudian rokok. Tonton rokok lah. Okey, kata dia punya ISO rokok dia ialah apa dia? Letak buku tak jatuh. Okey, tuan-tuan tengok ISO dia, buku letak tak tahu, tabur besar sikit. Okey. Sekarang ni cuba rokok rendah lagi. Nampak tak? Oh, kesian. Nampak tak? Kalau kita rokok rendah, buku jatuh, maka bukan rokok yang dikehendaki. Okey, sekarang ni angkat. Angkat lagi. Ada tak orang rokok macam ni? Ada tak? Pinggang. Tak, kalau sakit pinggang tak apa. Okey, angkat lagi. Nampak tak? Buku dia apa? Buku jatuh. Tak boleh. Rokok itu kena muntasiban. Lurus. Dengan kita letakkan buku tang mana pun dia tak jatuh. Depan pun tak jatuh, belakang pun tak jatuh. Jadi makna dia tuan-tuan, kita kena buat apa? Kita kena cekak tu di mana? Di lutut. Jangan turun bawah sangat. Turun bawah sangat dia buku jatuh. Kalau kita atas pun buku jatuh. Dah. Masih. Atur rokok yang sebenar-benarnya tuan-tuan. Itu adalah hadis Rasulullah SAW. Dan tangan kita kembangkan. Tangan letak atas lutut tu kita kembangkan. Masa sujud tangan kita rapat. Masa rokok kita kembangkan. Itu cara dia. Ya, insya-Allah kita putih rokok. Orang yang tak ngaji ni tuan-tuan ada rokok macam ni. Sebab tu di highway tuan-tuan nak kena. Kita pipi kita nak berimam dengan dia, kita tengok. Tengok dulu dia sujud macam mana, dia rokok macam mana, mati dia dah. Tuan-tuan perhati lah rokok sini. Sebab kalau kita main seorang, kalau kita ada kawan tak apa. Tapi kalau kita main seorang, tengok dulu mati dulu. Tengok sujud dia, kaki dia pacak tak? Kaki dia pacak tak? Kalau kaki dia tak pacak, jangan ikut. Sebab solat dia itu tidak sah. Solat dia awal baik kita sah. Dia sujud-sujud kaki dia apa? Selang dia tu. Atau dia sujud-sujud kaki dia buat anak, apa panggil anak, buat gitu. Jangan ikut. Sebab solat dia itu tidak sah. Atau ikut dia sekali dengan solat dia tidak sah. Atau bila juga. Allah Alhamdulillah. Okey, itu depan saya ada had sikit. Tuan-tuan saya ada had sikit. Jadi dia akan mengganti saya, dia akan mengganti Ustaz Azman Sulaiman. Tajuk dia Harta Pusaka atau Faraid. Siapa yang asal banyak ramai. Siapa yang ada banyak ramai ramai. Saya ingat hadis kata Rasulullah kata ilmu yang mula-mula akan diangkat dalam ilmu faraid. Ilmu yang mula-mula akan diangkat. Ini hadis Rasulullah. Bukan kata saya memimpin, bukan saya ikut dia kata. Rasulullah kata ilmu yang akan mula-mula diangkat dalam ilmu faraid, ilmu harta pusaka. Jadi kita belajar insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu
والسلام. اللهم زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا، يا الله وارحمنا بما علمنا. ربنا آتنا